Selalunya, Hari Tahun Baru Cina inilah masa yang terbaik untuk semua ahli keluarga berkumpul, kan? Ya, betul. Kadang-kadang sibuk sangat kerja sampai nak tanya akhbar adik-beradik pun tak sempat. Kalau macam tu, perayaan Tahun Baru Cina inilah peluang terbaik untuk kita merapatkan kembali silaturahim sesama keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga kita. Perayaan Tahun Baru Cina ini mengajar kita erti bersyukur dan muhasabah diri. Ianya juga boleh dianggap permulaan baru, semangat baru, positif dan optimis untuk menghadapi kehidupan pada tahun baru ini. Dengan kehadiran tahun baru ini juga, seharusnya kita membuka lembaran baru, menghindarkan segala perselisihan atau perkara yang boleh menimbulkan perbalahan. Berapa peruntukan ampau tahun ni? Tidaklah banyak, tapi rasa-rasa cukuplah untuk tetamu yang hadir. Encik Chin pula? Adalah sikit untuk anak-anak dan saudara mara yang datang ke rumah. Amalan bagi ampau ni ada maksudnya pada Tahun Baru Cina. Umumnya, ampau Tahun Baru Cina yang berwarna merah menandakan tuah dan kebahagiaan. Betul tu Puan. Imej pada ampau ini pula biasanya membawa maksud rahmat, rezeki yang berpanjangan dan harapan panjang umur, kemakmuran dan kesihatan yang baik kepada penerima. Mr. Chin, tahun ni menyambut Tahun Baru Cina di mana? Saya sambut di Johor Bahru. Wah, mesti meriah. Ya. Saya akan sambut di Kuching, Sarawak. Saya pula akan bersambut secara sederhana dengan keluarga di Kajang. Semoga tahun baru ini akan membawa lebih kebahagiaan, kesihatan yang baik dan kejayaan kepada kita semua selaras dengan aspirasi Madani. Selamat Tahun Baru Cina. 恭喜发财！新年快乐！